Di tangga ketiga, Indonesia. Indonesia mempunyai indeks kekuatan 0.2557 dengan 400,000 anggota tentera aktif, menjadikannya kuasa besar dalam kalangan negara Islam dan paling dominan di Asia Tenggara. Tentera Nasional Indonesia (TNI) memiliki kekuatan dalam ketiga-tiga cabang utama, darat, laut dan udara, dengan aset utama seperti pesawat tempur F-16, Sukhoi Su-27 serta kapal selam buatan tempatan yang memperkukuh keupayaan maritimnya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia semakin agresif dalam pemodenan ketenteraan, termasuk pembelian jet pejuang Rafael dari Perancis serta pembangunan kapal perang berteknologi tinggi. Selain itu, negara ini juga melabur dalam sistem pertahanan udara, drone tempur dan radar canggih bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan dan ruang udara. Bajet pertahanan Indonesia berjumlah 10.6 bilion $, membolehkan negara ini terus memperkukuh keupayaan strategik dan logistik tenteranya untuk menghadapi sebarang ancaman. Indonesia juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tonton video kami sebelumnya tentang negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.